dia kena ada satu soft skill yang baru yang boleh present kat kita. Okay bos, sebelum ni saya boleh buat video, sekarang ni saya boleh buat video dan saya boleh buat untuk recording sekali. Dia sendiri belajar. At the same time saya boleh buat saya dah reti dah buat ads. Tunjukkan kepada bos tu, okay, mungkin bos tu boleh consider, oh ni kau ada extra soft skill ni yang boleh mendatangkan lebih sale, lebih leads kepada company. Orang macam ni kita akan naikkan dia punya gaji automatic. So tak payah minta pun, dia majikan dah rasa macam dia valuable. Kalau sebelum ni daripada apa yang kau buat, sehari boleh masuk 10,000. Lepas dia upgrade soft skill dia, dia belajar AI ke, dia belajar tak kisahlah apa-apa, okay, leads masuk 12,000, 13,000. Kita mestilah nak kena reward dia kan. Kalau dia pergi company lain, dia pun dah tahu kita punya business nature, dia pula present, company lain untung. Company tu untung. So orang yang macam ni, bagi saya dia macam diamond lah kat situ kan. Dia pemata dalam company. So orang macam ni dia ada satu growth mindset.